Jom seminit belajar faraid. Berbaloi ke kita berbalah dengan sebab pusaka orang tua kita? Jawapannya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbaloi. Sebab harta benda ni boleh kita cari sendiri. Tetapi hubungan kekeluargaan, ukhuwah, hubungan darah itu bila mana telah terpisah ataupun telah berpecah akan menyebabkan dosa yang akan berlaku kepada kita. Dan Nabi SAW melarang perbuatan yang menyebabkan seseorang itu bergaduh antara satu sama lain, apatah lagi melibatkan adik-beradik, melibatkan saudara mara. Dan hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, kesan yang besar dari sudut hubungan itu adalah bila mana kita tidak bertegur sapa dan akhirnya permusuhan akan berlaku. Dan inilah tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala salah satu punca daripada harta benda menyebabkan perbalahan yang berlaku. Biarlah orang mengatakan kita tidak pandai, mengatakan kita tak betul, mengatakan kita ni lemah dan sebagainya, tapi semata-mata untuk menjaga hubungan baik antara adik-beradik ataupun antara saudara mara antara satu sama lain. Tapi yang paling menyedihkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, rekod menunjukkan bahawa di Malaysia dan di seluruh dunia lah, salah satu punca perbalahan yang berlaku yang terbesar adalah melibatkan pusaka. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, wa taquluna at-turatha aklan lamma, dan kamu makan harta pusaka itu dengan gelojoh ataupun dengan lahapnya sekali. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada bersikap tamak ke atas harta pusaka sehingga kita nak ambil yang bukan hak kita. Wallahu a'lamu bissawab.